lemak daging rendang daripada Dapur Go kita. Semua ready to eat. Dalam paket tu nanti korang akan dapat daging, korang akan dapat nasi dan akhir sekali korang akan dapat kacang, ikan bilis dan juga sambal. Kalau korang nak makan panas-panas, boleh panaskan dulu. Proses yang dilakukan oleh Dapur Go ni, diorang buat proses retort. Dia masih lagi kekalkan keaslian rasa tu. Yang ni memang Atin sangat recommend untuk korang bawa travel ataupun pergi mana-mana holiday ke apa ke. Korang bawa yang brand Dapur Go kita. Memang sedap. Rasa asli macam mak-mak kita masak dulu. Yang ni daging dia lembut. Atin dah banyak pergi travel. Dan dah banyak Atin bawa makanan yang dalam packing tu. Tapi dia rasa macam, yang ni betul-betul rasa macam fresh from oven, fresh daripada dapur. Memang sedap. Sedap orang banyak Atin makan. First time Atin jumpa makanan yang sedap macam ni. Ready to eat ni sedap. Selalunya susah nak kena dengan tekak. Yang ni memang sedap sangat-sangat.